Apa perlunya manusia kalau malaikat dah cukup? Cuba jawab soalan Intan. Kalau Allah dah cipta malaikat yang sentiasa taat, tak berdosa, tak pernah lawan, kenapa Allah masih cipta manusia yang penuh nafsu, ego, buat dosa, lawan Tuhan kan? Guys, malaikat ni makhluk dari cahaya. So tak ada nafsu, tak ada ego. Kerja diorang guys, taat je, non-stop. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dia kata, aku nak cipta khalifah di bumi. Malaikat tanya, adakah kau nak cipta makhluk yang buat kerosakan dan tumpah darah? Tapi Allah jawab, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Apa yang malaikat tak tahu? Sesuatu dalam manusia yang lebih dalam dari sekadar sujud. Contoh guys, bayangkan korang cipta robot. Katakan robot A lah, kau program siap-siap, sujud, solat, zikir, taat. Dia ikut semua. Tapi sebab dia tak boleh pilih. Bandingkan dengan manusia B, dia punya nafsu, kemalasan, amarah, ego, tapi masih pilih untuk sujud. Allah guys, tak nak sekadar perbuatan. Allah nak kesedaran. Nak pilih bebas yang menuju ke arahnya. Contoh lain katakan seorang ibu lah, dia 2 anak lah kan. Anak A ni memang baik, tak pernah buat salah pun. Tapi anak B ni pernah buat silap, terjerumus, tapi balik peluk mak dan nangis. Mak mana tak tersentuh. Gitulah manusia guys. Bila jatuh, tetap cari Allah, tetap zikir, tetap bangun solat. Itu yang Allah nak. Surah Al-Zariyat guys, ayat 56. Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk beribadah, iaitu mengenal aku. Manusia guys adalah tempat terzahirnya nama-nama Allah secara sedar. Kalau kita tengok, malaikat hanya manifest ataupun Al-Mutakabbir, iaitu Tuhan, ataupun Al-Qudus suci. Tapi manusia bila jatuh, dia bangkit, dia sabar, dia reda, dia taubat, dia cinta. Barulah terzahirnya Al-Ghafar, Al-Halim, Al-Wadud, Al-Hakim dan seterusnya. Manusia guys, dia bawa potensi kesempurnaan namanya melalui perjalanan batin yang malaikat tak lalui. Allah tak cipta kita untuk jadi malaikat 2.0, faham tak? Tapi untuk nak jadi cermin yang memantulkan namanya melalui pilihan dan kesedaran. Jadi bila hidup korang gelap, jangan putus asa. Tanya, nama Allah yang mana sedang hidup dalam diri aku sekarang? Dan jangan lupa guys, korang bukan makhluk biasa. Korang adalah projek kesedaran ilahi.